Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu dalam membicarakan tadabbur surah As-Sajdah, dan kita akan sama-sama memerhati kepada 30 ayat surah yang ke-32 ini sebagai panduan kita bersama. Dan bagi rakan-rakan yang mengikuti di online, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Yang hadir di surah Al-Mulum section 9 Damansara, mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melihat kepada surah As-Sajdah dalam masa 9 pukul 9 sehingga jam 12 ya. Dan bagi rakan-rakan di online, boleh bagi respon sama ada jelas atau tak jelas audio ya, untuk pastikan dapat kita mulakan dengan baik. Boleh beritahu di ruang komen itu jelas ke tak jelas. Nanti di peringkat urus dia akan simaklah ya jika ada yang tak jelas. Dan dari segi visual harapnya jelas. Dan bagi sesiapa yang bertanya ada nota tak? Nota insya-Allah diberikan pada selepas ya, kerana kita nak mapkan dahulu bagi setiap ayat yang ada dalam surah As-Sajdah ya. Jadi pada hari ini kita mulakan dengan doa sebentar tadi. Kita pun berdoa ataupun niat iktikaf bagi yang berada di masjid pada hari ini ya. Dan moga-moga dengan iktikaf ini sebagai kesungguhan kita untuk mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada rakan-rakan juga yang mengikuti daripada online juga iktikaf di masjid lain. Allah berikan pahala, Allah berikan kepada kita barakah dengan kita tadabbur Al-Quran. Format pembentangan pada hari ini, bagi setiap ayat saya akan kongsikan sedikit tadabburnya. Dan istimewanya ialah kerana kita akan mengambil minimum satu Asmaul Husna bagi setiap ayat ya. Minimum satu Asmaul Husna. Kadang-kadang mungkin jadi 2 ataupun 3, bergantung kerana masa kita 3 jam. Kalau ikutkan 1 jam 10 ayat ya. So satu ayat 6 minit sahaja boleh untuk bahaskan. Jadi tak panjanglah ya. Jadi mari sama-sama kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Kita mulakan dulu dengan 3 ayat pertama daripada surah As-Sajdah. Maksud sajdah ini sujud ya, sujud. Dan menariknya apabila kita melihat kepada banyak-banyak rukun ya, banyak-banyak rukun dalam solat kita, maka rukun yang diangkat menjadi nama surah itulah As-Sajdah ya. Sebagai satu keistimewaan, kalau kita melihat nama bulan yang diberi perhatian ataupun diangkat dalam Al-Quran, bulan Ramadan ya. Kalau rukun Islam yang diangkat dalam Al-Quran, rukun haji contohnya ya, ada surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Jadi surah As-Sajdah ini sebenarnya adalah satu surah yang amat-amat penting kita fahami ya. Walaupun mungkin bagi setengah dia kata bahawa saya sembahyang subuh, kalau imam baca pada hari Jumaat subuh rakaat yang pertama bagi setengah surau ataupun masjid ya. Kalau tidak mungkin dia tak dengar. Malah sebenarnya Nabi selain daripada surah Al-Mulk membaca juga surah As-Sajdah ya, surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah. Di sebalik surah ini ada rahsia yang tersendiri yang kita nak tengok bersama pada hari ini. Baik. Jadi surah As-Sajdah ini kita mulakan dengan
ayat pertama Alif Lam Mim, iaitu huruf muqatta'ah, seperti mana dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Rum, di dalam surah Luqman, surah yang ke-31. Surah As-Sajdah juga bermula dengan Alif Lam Mim. Kalau kita tengok mungkin tidak ada Asmaul Husna secara spesifik, tetapi di sebalik Alif Lam Mim, siapa yang tahu maksudnya? Allah. Yang tak mengetahui, saya. Maka ia adalah menunjukkan rahsia wahyu yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, ia menzahirkan kepada nama Allah yang biasa kita gunakan, iaitu Al-Alim. Allah yang maha mengetahui, saya tidak mengetahui. Apa yang saya ketahui pun sumber ilmunya datang daripada Allah. Jadi apabila Imam Fakhruddin Ar-Razi bila membincangkan tentang huruf muqatta'ah, maka beliau akan cakap bahawa ianya tidak difahami, ya, dan ia menyebabkan kita akan khusyuk, tunduk, dan itulah sikap yang penting untuk kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Kalau ia bukan huruf muqatta'ah, ada setengah surah dia ayat pertama ada, seterusnya ada muqatta'ah kan. Tapi kalau muqatta'ah dia huruf potong itu di situ, macam di sini ada 3 alif lam mim, maka selepas itu biasanya akan membicarakan tentang Al-Quran, kerana Al-Quran adalah sumber ilmu daripada Allah. Tetapi menariknya dalam Al-Quran juga, selepas huruf muqatta'ah dalam surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum, ya, tidak berbincang tentang Quran. Dalam surah Al-Ankabut cerita pasal ujian, ya, ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, terus masuk pada ujian. Dan surah Ar-Rum itu bercerita tentang ghulibatir Rum, tentang kerajaan Rom yang dikalahkan oleh Farsi, dan dia akan menang pada suatu hari nanti, bid'i sinin, sebagai satu pemberitaan tentang ketamadunan, ya, tentang naik turun geopolitik dalam dunia, tentang kuasa, tentang tamadun. Jadi apa yang menarik dalam surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum itu, selain daripada kita belajar ilmu daripada kitab Al-Quran, tuan-tuan, Allah juga bagi ujian kepada kita untuk kita belajar. Ya, Allah bagi ujian untuk kita belajar, pasal ada orang yang book smart, itu yang belajar tadabbur Quran ini. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi-Nabi juga diberikan street smart, diberikan ujian. Agar apa? Agar tunduk kepada Allah yang maha mengetahui. Siapa yang tak tahu? Saya. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, Engkaulah yang alim. Aku tak tahu, ya Allah, apa maksud di sebalik ujian, apa maksud di sebalik apa yang berlaku. Maka ketika itu kita akan berdoa kepada Allah, dan hidup kita, Asmaul Husna ini dia ada 2 sudut paling kurang dalam Al-Quran, ya. Dalam surah Taha ayat 89 itu bercerita tentang Asmaul Husna Allah ini sentiasa menemankan kita pada setiap momen. Ya, ayat 186 surah Al-Baqarah itu, fa inni qarib, Allah dekat, maksudnya setiap masa Allah bersama dengan kita, ya. Cuma ada 99 nama itu menjelaskan kalau Allah sedang memberi ilmu pada kita, ya alim. Kalau Allah sedang menyusun sesuatu perjalanan hidup kita dengan hikmah, ya hakim. Dia berubah-ubah nama, tapi asasnya tetap samalah, Allah yang satu. Jadi pendekatan dalam perbincangan kita pada hari ini begitu, ya, di mana kita akan anchor pada minimum 1 Asmaul Husna. Agar apa? Bila kita baca ayat Alif Lam Mim ini, memang pendek, 3 huruf je, tapi menyebabkan kita akan berdoa pada Allah. Satu, hidup dengan Alif Lam Mim, maksudnya hidup dengan ketidaktahuan, tetapi kita tak ada masalah kerana ada Tuhan. Begitu. Allah tahu, ya. Dan itu kehidupan. Yang keduanya, kita berdoa. Ketika kita berdoa, ya alim, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang aku tak ketahui, ya Allah, yang di depan, yang di belakang, yang seluas cakrawala. Tolonglah aku, ya Allah. Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahawa tidak semua perkara aku perlu tahu. Begitu kan? Ya. Jadi ini adalah satu ayat daripada surah As-Sajdah, dan kita teruskan dengan ayat yang kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab Al-Quran itu diturunkan, tidak ada keraguan, daripada Tuhan seluruh alam. Ayat ini dia lebih kurang macam kombinasi beberapa ayat. Satu, Rabbil Alamin, macam kita pernah dengar surah Al-Fatihah. Tuan-tuan pernah dengar kan?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La raiba fi seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi ayat ini menggunakan perkataan tanzilul kitab. Al-Quran itu, turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan daripada Tuhan sekalian alam. Apabila kita mula membaca ayat ini, kita bertemu dengan perkataan apa? Rabb, ya. Rabb itu nama Allah, ya, tapi dalam surah 9 tu kita tak letaklah Rabb, ya. Maka di sebalik Rabb itu, Allah itu sebagai apa? Sebagai Al-Khaliq, yang mencipta alam ini. Tuhan mencipta alam ini. Selain daripada Allah mencipta, Allah tidak biarkan kita begitu sahaja. Allah juga sebagai pembawa kebenaran. Al-Haq, nama Allah yang lain. Al-Haq, nama Allah yang lain, yang maksudnya apa? Kebenaran mutlak itu datang daripada siapa? Daripada Allah. Haq maksudnya kebenaran, tapi ada alif lam. Al-Haq, kebenaran mutlak. Maha benar Allah, maha kebenaran berpunca daripada Allah, dan tidak ada siapa yang boleh negotiate kebenaran kecuali dengan Allah sahaja. Maksudnya kebenaran tetap daripada Allah. Jadi bila kita faham tentang perkara ini, Al-Quran yang diturunkan adalah satu perkara yang benar-benar mutlak. Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, dia tidak ada hanky-panky, tidak ada kekeliruan, tidak ada sesuatu yang kabur-kabur. Pasal di dalam masyarakat, tuan-tuan, ya, apabila kurang berinteraksi dengan Al-Quran, konsep-konsep dalam hidup ini dia akan jadi kabur-kabur. Contohlah, ya, contoh. Kalau kita tengok perkataan yang biasa orang cakap pasal kerja ialah rezeki. Contohnya kan, bila orang cakap rezeki je mesti kerja. Kalau tak bekerja, tak ada rezeki. Kan begitu biasa orang faham kan. Jadi kalau katakan ada orang yang dia tak bekerja, dia kata dia tak pastilah ada rezeki ke tak ada, pasal tak ada kerja, ya. Belum lagi kalau katakan para wanita di dalam keluarga, ibu, isteri, peranan asalnya bukan mencari nafkah. Peranan asalnya, ya, maksudnya yang mencari nafkah adalah suami, isteri tak perlu. Kalau nak bekerja apa sebagainya, bukan tanggungjawab dia untuk mencari nafkah. Tetapi kalau ianya kebenaran itu diragui, kan, diragui, apa jadi? Bagi golongan wanita yang belum berumah tangga, dia akan bekerja pasal nanti siapa nak bagi duit? Itu satu. Yang keduanya, kalau dia dah bekerja ataupun dah berumah tangga pun, saya kena kerja juga. Pasal apa? Pasal nanti kalau dia mula kalau ke depan, kalau suami saya suka ke tak suka ke, kan, dia mula predict ke depan, dan dia prasangka terhadap rezeki daripada Allah. Orang yang berprasangka, tuan-tuan, ya, raib dalam ayat ini, bila mula prasangka sahaja, maka kebenaran itu tidak akan memihak kepada dia. Kebenaran daripada Al-Haq itu tidak akan memihak kepada dirinya. Contoh macam kita berdoa. Bila kita berdoa, ya Allah, ya Rahim, aku yakin ya Allah, engkaulah yang pemberi rezeki, ya. Tapi ya Allah, ada pula tapi dia tu, ya, ada tapi. Bila ada tapi, tuan-tuan, bila ada ragu, maka doa itu tidak akan memihak kepada dia. Itu sebabnya kita kena latih diri kita untuk beriman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu, dalam surah Yasin kita dah pernah bincangkan, ada pembuktian daripada atas, daripada belakang, daripada depan, ya. Daripada atas itu kita belajar tadabbur Quran, ayat-ayat Al-Quran pelbagai tentang rezeki. Kalau daripada belakang, kita kumpulkan segala cerita-ceriti kita ataupun kita baca cerita orang lain, bagaimana mereka ada yang tak bekerja, ya, tetapi boleh pula ada pendapatan. Macam pelik kan? Tapi boleh fikir je, ada faraidnya, ada orang nak bagi hadiahnya, ada, tetapi ia bukan berlaku pada semua orang. Ia berlaku kepada orang yang beriman kepada Al-Haqq. Dalam ayat ini, la raiba fi mir rabbil alamin, kerana memang Tuhan sekalian alam ini memang cipta kita siap-siap dengan rezeki. Baik. Jadi kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qabl
قبلك لعلهم يهتدون. Ayat yang ketiga ini kita bertemu dengan, kalau kita baca terjemahan, tetapi mengapa mereka, orang-orang yang kafir, mengatakan dia telah mengada-ngadakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran daripada Tuhan agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat petunjuk. Mereka kata Nabi buat-buat saja, iftara. Ya, iftara tu mengada-adakan, mereka-reka Al-Quran itu sendiri. Mengapa mereka cakap itu? Pasal mereka tidak menerima Rasul. Mereka tidak menerima authority. Mereka tidak ada mindset alif lam mim. Ya. Bila ada mindset alif lam mim sahaja, Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah boleh saja hantar sesiapa sahaja untuk mengajarkan, puncanya daripada Allah. Kalau dah settle ayat pertama, ayat kedua tidak ada masalah. Ayat kedua tak ada masalah. Maksudnya tidak ada keraguan pada kitab, ya. Dan ia juga dihantar kepada melalui Rasul, tak ada masalah. Jadi dia semacam checklist, nombor 1, nombor 2 dia akan memberi kepada nombor 3. Tapi kalau tidak, dia akan cakap Nabi ni pun scammer, ya, ataupun mengada-adakan teori-teori, kata ada akhirat lah, rezeki daripada Tuhan lah, bahawa sebenarnya begitu begini. Dia menyatakan bahawa iftara. Dan mindset ini tuan-tuan bukan sekadar oleh musyrik Mekah. Ianya boleh menyelinap ke dalam umat Islam, mengatakan apa? Bahawa apa yang dibuat daripada yang datang pada kita ini bukannya al-haqq yang kita dah belajar tadi. Al-haqq itu adalah kebenaran. Bal huwal haqq. Kebenaran. Al-haqq ini boleh diterjemahkan sebagai kebenaran, boleh dinyatakan juga sebagai tujuan. Tujuan. Kebenaran dan tujuan. Biasanya diterjemahkan kebenaran, tetapi ia juga adalah tujuan. Kalau katakan kebenarannya ialah saya kena baca Quran, saya kena jadikan tujuan saya membaca Al-Quran. Dia tak boleh kita kata bahawa yang betulnya adalah Al-Quran, tapi kita tak jadikan tujuan untuk dilaksanakan. Itu bukan kebenaran. Kebenaran bukan teori. Kebenaran Al-Haq itu adalah satu pelaksanaan. Jadi Allah menyatakan ini adalah kebenaran daripada Tuhan untuk memberi peringatan pada kaum yang tidak diberi peringatan sebelum ini agar mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau key dalam ayat yang ketiga ini, kalau kita boleh ambil, yahtadun, ia membawa kepada nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi, memberi petunjuk pada kaum yang belum diberi Rasul sebelumnya. Al-Hadi ini ada caranya untuk memberi hidayah. Rasul tidak boleh memberi hidayah. Rasul hanya membuat inzar, seperti mana dalam ayat yang ketiga. Litunzira qauman ma atahum min nadhir. Jadi kalau Rasul memberi inzar, memberi peringatan, sama macam kita sebagai ibu ayah, kita kena beri peringatan. Tetapi yahtadun itu siapa yang buat? Allah. Ya. Dan orang yang tidak ada ragu pada Al-Quran, dia akan beri peringatan, dan dia tidak akan kecewa kalau orang berubah ke tak berubah, kerana Al-Hadi yang memberikan hidayah dalam ayat ketiga ini, ada cara, ada masa, ada bila akan diberikan hidayah pada seseorang. Kan kita tertanya-tanya tuan-tuan kan, kadang-kadang kita mungkin, kawan kita dengar satu ayat Quran saja, dia dengar orang ceramah 2-3 minit je, pum, kena dekat hati dia, dia berubah. Ada orang yang dengar kuliah panjang macam mana pun tak berubah juga. Kan? Pasal apa? Rupanya kembali balik pada ayat nombor 1, be humble. Penting tuan-tuan. Ya. Be humble. Maksudnya ialah saya ini merendah diri, saya ni banyak tak tahu, saya bersedia untuk belajar daripada Al-Alim, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dihantarkan YouTube ke, TikTok ke, program ke. Mindset itu kena ada, barulah ilmu itu akan turun ke bawah. Ya. Dia kalau hati itu tinggi seperti bukit, air tidak akan naik tuan-tuan. Mana ada air naik? Air turun adalah, kan? Air terjun tu ke bawah, mana ada terjun ke atas. Jadi air begitu. Dan ilmu dikaitkan dengan air. Air dalam Quran banyak dikaitkan dengan ilmu, dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan turun pada jiwa yang sombong. Dan itu perkara yang kita selalu
selalu kita kena doa pada Allah dijauhkan daripada kibar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada orang yang dia belajar agama tapi ada kibar. Dan kita tengok macam mengapa penyataan-penyataannya itu macam tidak bertuhan kadang-kadang bila kena ujian apa sebagainya. Ya. Baik. Jadi perkataan yang kita perhatikan dalam ayat yang ketiga tadi, Al-Hadi, ya, bercakap tentang hidayah. Kita teruskan dengan ayat yang keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Apakah hidayah paling besar tuan-tuan? Dalam ayat 3 Allah beri hidayah daripada Quran kan. Hidayah paling besar ialah hidayah mengenal Allah. Itu ayat yang 4. Ya. Hidayah mengenal Allah. Tapi saya memang dah Islam. Saya ni memang dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak ada assurance, tidak ada kepastian orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dia kenal Allah. Kalau kenal pun kadang-kadang dia tidak berinteraksi dan meletakkan Allah pada tempatnya. Itu sebabnya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-74 Allah cakap ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak menghormati, meletakkan Allah pada tempat yang sekadar, yang mengikut kadar yang sepatutnya. Itu surah Al-Hajj tuan-tuan. Saya banyak mengkaji surah Al-Hajj ini pasal apa? Kita dah masuk dekat dah habis je Ramadan, kita masuk bulan haji, Syawal, Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Orang nak pergi haji apa sebagainya, jangan terlupa, ataupun yang dah pergi haji jangan lupa membaca surah Al-Hajj, kerana di dalam ayat itu tadi saya cerita ada orang yang nak pergi haji, balik haji, tapi dia tak letakkan Tuhan pada tempatnya. Dia buat Tuhan tu macam kawan dia je. Ya. Dia buat Tuhan itu macam vending machine, masuk duit, tong keluar, ya. Doa, ya Allah aku nak ni, tong, ikut apa yang dia nak, bukannya ikut apa yang Allah lebih tahu berbanding dengan kita, kerana Allah Al-Alim. Kalau Allah Al-Alim, kalau kita minta, kita tahu kalau benda itu Allah bagi sama baik, tapi mungkin lebih baik, ataupun Allah tangguhkan, kerana Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Tak tahu. Ya. Tapi ada orang dia doa dengan rasa sombong. Dia rasa macam saya nak ini, saya nak ini. Itu sebabnya ketika Nabi Nuh berdoa, ya, tuan-tuan ya. Nabi Nuh itu ditegur Allah ketika minta diselamatkan anaknya yang dah dia tak nak naik kapal kan. Allah tegur Nabi Nuh. Dia bukan ahli keluarga kamu. Kan? Dia amalun ghairu salih. Amal dia tidak salih. Maka selepas itu Nabi Nuh terus baiki doa dia. Dia meminta pertolongan ataupun perlindungan daripada berdoa sesuatu yang dia tidak ada ilmu. Jadi macam tadi kita tak tahu kan, kita nak pilih A, tapi buat disclaimer sedikit ketika kita berdoa, ya Allah aku tahu engkau lebih mengetahui. Minta-mintalah tu tak apa, tak ada masalah. Tapi aku tahu engkau lebih mengetahui daripada apa yang aku tahu. Pasal kalau kita tak buat disclaimer tersebut, kita minta, ya, apa jadi? Kita akan kecewa ketika kita meminta kerana dia tak dapat-dapat. Ataupun lambat sangat, tunggu sampai berapa lama baru dapat perkara tersebut, tetapi Allah ada aturannya yang tersendiri. Baik. Jadi ayat yang keempat kita berkenalan dengan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kita bertemu dengan perkataan khalaqa. Allah itu al-khaliq. Allah itu al-khaliq, pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Mudah bagi Allah daripada kosong nak menjadi sesuatu. Jadi apabila kita bertemu dengan perkataan khalaqas samawati wal ard, kita yakin bahawa ya Allah, engkau ni maha berkuasa untuk mencipta setiap sesuatu. Semuanya ini adalah makhluk. Semua ini adalah makhluk kerana engkau adalah khaliq, ya. Wa ma bainahuma, di antara petala langit dan bumi itu dalam 6 masa. Sebenarnya Allah dalam surah Yasin, kun fayakun, kan? Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Terus jadi. Tetapi mengapa di dalam ayat ini ada perkataan fi sittati ayyam? Ini menunjukkan betapa structurednya, berstrukturnya, bagaimana Allah mencipta walaupun ianya tidak memerlukan masa. Amat berstruktur.
Dan itu pelajaran kepada kita. Dalam hidup kita ini, kita kena ada structure, kita kena ada organisasi, susunan. Jangan kelang kabut. Lebih kurang begitulah. Nak buat sesuatu, kita ikut dia punya SOP dia. Kerana Allah juga ada SOP yang tersendiri, ya. Dan kemudian malakum min dunihi min waliyyun wala syafi', apa sahaja selain daripadanya tidak akan menjadi wali, iaitu sebagai pelindung dan juga pemberi syafaat. Min dunihi ini merujuk kepada apa? Selain daripada Allah. Itulah makhluk. Itulah makhluk. Ayat 73 surah Al-Hajj itu Allah gunakan perkataan dha'ufat talibu wal matlub. Yang meminta, yang diminta itu salah satunya kepada berhala, ya, kepada berhala. Talib itu yang meminta, yang menyembah, dua-duanya lemah. Dua-duanya lemah. Jadi dalam kehidupan kita, kalau isteri minta pada suami, dua-duanya lemah. Anak minta pada mak, dua-duanya lemah. Jadi kalau seseorang itu meminta bantuan daripada seseorang dan dia bergantung kepada orang itu, bukan bergantung kepada Allah, maka dia meletakkan Allah salah tempat. Minta bantuan tak apa, tak ada masalah, tapi hati itu kena gantung ke atas, ya, kena bergantung ke atas. Sama juga kalau katakan ada yang kata, saya dah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, saya dah pecut ni 10 hari terakhir, saya dapat Lailatul Qadar. Apa perlu dibuat selepas Lailatul Qadar masuk 1 Syawal? Jangan berhenti daripada hati itu yang banyak berzikir, berdoa pada bulan Ramadan. Terus berzikir. Jangan berhentikan kereta kita. Kalau kita dah pecut, kan, kalau stop traffic light, kita jangan berhentikan kereta kita. Zikir kita itu terus jalan. Pasal intens dia pada bulan Ramadan, tapi lepas itu kita kena jalan juga. Pasal kalau kita matikan enjin hati kita dengan zikir kepada Allah, yang itu yang menyebabkan Ramadan itu kemudian Syawal jatuh, ya, jatuh menjunam. Dan itulah yang dibawakan pada ayat keempat ini, untuk kita sedar Allah itu pencipta langit dan bumi, ya. Dan bila kita tahu bahawa Allah ini menciptakan segala-galanya, itu menunjukkan apa? Allah itu juga Al-Qadir. Al-Qadir, Allah itu yang maha berkuasa. Jadi ada Al-Khaliq, ada Al-Qadir. Bercakap tentang Allah berkuasa ini, tuan-tuan, ya, nak menunjukkan apa? Bahawa selain daripada Allah tidak berkuasa. Kita introducekan Al-Qadir kat sini. Yang berkuasa hanyalah Allah sebagai pelindung dan juga pemberi syafaat. Okey, mari kita tengok apa maksud pelindung. Pelindung ini ialah ketika kita ada masalah, ketika kita sedih, kita ada masalah keuangan, apa sebagainya, yang boleh menjadi pelindung hanyalah Allah SWT, wali. Walaupun anak perempuan dia ada ayah, dipanggil wali juga. Tapi wali manusia dia tak sama. Min dunihi ni, selain daripada Allah, walinya tak sama level dengan wali di peringkat manusia. Ayah melindungi kepada anak perempuan dia, ya, ataupun kepada anak lelaki juga, ya, tapi anak perempuan dia sebagai wali. Bila dia dah kahwin, dia bukan boleh jaga anak dia itu 24 jam. Ya. Dia tak boleh jaga. Jadi yang boleh menjaga 24 jam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya Syafi', yang boleh memberi syafaat. Syafaat ini adalah orang yang boleh bantu ketika kita berada dalam keadaan kritikal. Kita perlukan recommendation, kita perlukan special line, kabel, ya. Maka yang hanya boleh beri syafaat bukannya Nabi, bukannya Rasul, apatah lagi manusia biasa, apa sebagainya, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afala tatadhakkarun. Allah kata, mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Mengapa perlu ambil pelajaran daripada ayat ini, tuan-tuan? Pasal sebenarnya tazkirah ini, kat sini ada dua ta, tatadhakkarun. Maksudnya apa? Ia perlukan effort untuk mendapat tazkirah, peringatan daripada ayat ini. Semua benda kalau kita nak dapat peringatan yang dikaitkan dengan Allah, kita kena ambil, cari, belajar, kena diusahakan. Itu yang ta terlebih tu. Dia boleh je tazakkarun, agar kamu mengambil pelajaran. Tapi tatazakkarun maksudnya kamu kena put more effort. Macam tuan-tuan sekarang sedang belajar, ambil nota ke, dengar, ya. Ini put more effort. Baru kita, betul lah, Allah ciptakan. Kalau adik saya ada kesusahan, kacau je bagi Allah. Dia akan mula keluar perkataan itu.
Tetapi kalau tidak tuan-tuan, kalau tak diusahakan tazkirah itu, kita tak ingatkan, sama ada kita ingatkan diri kita ataupun orang lain ingatkan kita, kita akan take for granted. Kita akan take for granted tentang Allah ini pencipta yang berkuasa, dan jangan ambil selain daripada Allah sebagai wali. Kalau anak dia mengharapkan ayah sebagai segala-galanya, yang itu anak tu akan kecewa. Pasal ayah bukannya boleh bantu, katakan ketika di jalan raya dia bawa kereta, kemudian habis minyak. Call ayah. Kan? Dia dah sampai ke Penang contohnya. Ayah dekat KL. Nak buat macam mana? Jadi pada waktu itu, dia nak call itu pun dia kena bergantung kepada Allah SWT. Pasal kadang-kadang call ayah tak angkat. Ayah tidur ke, ayah ada program ke, ada kerja ke. Kan begitu tuan-tuan kan? Jadi betapa pentingnya ketika kita nak buat sesuatu untuk deal dengan makhluk, penting sangat untuk kita pasakkan kebergantungan kita kepada Allah. Pasal bila dengan Allah, Allah tahu sama baik, lebih baik, ataupun pada tempat yang sesuai. Ya, dia akan menenangkan hati jiwa kita. Itulah yang kita belajar dengan Quran itu tuan. Dia akan menumbuhkan iman. Sebab kita tadi ada seorang doktor program dekat Denai Alam. Saya dia boleh Denai Alam tadi, ingat? Seorang doktor. Dia kata ada orang cakap kalau ada orang ada penyakit mental kan, adakah kerana lemah iman? Jawapannya tidak semestinya. Iman itu dia sakit ni tuan-tuan, dia ada sakit fizikal, ada sakit mental. Ya. Sakit itu semua ujian daripada Allah SWT. Jadi jangan pula kalau sakit kaki, ini pasal isteri saya ni lah selalu masuk Ajinomoto lah, ataupun bagi kacang lah, apa kan. Jangan salahkan orang. Orang yang makan tu yang bertanggungjawab. Kan? Kadang-kadang orang mudah untuk menyalahkan orang lain, padahal teknologi menyalahkan ini, blame game ini datang paling awal. Yang bermain blame game kan, game paling lama namanya blame game. Siapa yang main tu? Iblis lah yang suka menyalahkan. Dia sampai sanggup salahkan Tuhan tu. Surah Al-A'raf. Pasal engkau sudah pun menyesatkan aku. Mana Allah nak sesatkan dia? Allah suruh dia sujud, tapi dia tak sujud. Tapi dia ambil angle apa? Kerana engkau awaitani, kerana engkau telah menyesatkan aku. Tengok cara dia melihat sesuatu itu. Allah bagi arahan sujud, dia tak sujud. Lepas tu yang bila sesat, dia salahkan Allah. Suruh makan lah kan. Dah masak elok-elok. Lepas tu bila makan, lepas tu sakit. Ini pasal isteri saya, pasal apa, tukang masak masukkan inilah, itulah, apa sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, dalam hidup kita ini yang doktor tu cakap, adakah kerana lemah iman? Orang yang ada sakit ini, dia sakit ujian lah kan, sakit mental ke, sakit fizikal. Tetapi imanlah yang akan menjadi tools untuk menguruskan sakit tersebut. Maksudnya ketika sakit kaki ke, sakit tangan ke, ya Allah, aku beriman, aku yakin ujian datang daripada Engkau, solusi pun daripada Engkau, ya Alim. Engkau boleh menyembuhkan, tolonglah sembuhkan aku. Begitu. Dan kita tahu dah tadi, sama baik, lebih baik diberikan pada masa yang ditetapkan. Jadi bila katakan sembuh, kita ucapkan syukur. Kalau tak sembuh, maka kita tahu bahawa adalah masa Allah akan bagi sembuh. Kalau bukan di sini, ke sana. Jadi iman itu akan menyebabkan orang yang sakit pun dia dapat pahala. Kalau sakit mental pun dia dapat pahala. Ya. Tetapi jangan pula kalau sakit kaki ke, demam ke, sakit mental ke, ya. Kemudian disalahkan apa? Salahkan Tuhan. Lepas tu salahkan orang. Ni kan. Apabila salahkan pada orang lain, dia tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Ya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, ini adalah daripada ayat 4 di mana kita perlu ambil tazkirah, kena usahakan untuk apa-apa sahaja dalam hidup kita ini kembali bertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hidayah. Itu hidayah tuan-tuan ya, yang ayat 3 tadi tu. Hidayah terbesar bila kita dapat kaitkan, kita dapat semuanya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lihat bahawa Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi Allah bagi ujian, Allah mudah je nak selesaikan. Jadi bila kita tidak ada keraguan, kembali pada ayat nombor 2 tadi, bila tidak ada keraguan ketika berdoa, ketika hidup, orang ini berbeza tuan-tuan. Dia dapat kebenaran dalam kehidupan dia.
Allah bagi. Allah bagi kerana dia tidak ada keraguan. Ayat yang kelima, kita teruskan. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah yang sentiasa mentadbir, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Satu sifat Allah Al-Khaliq itu yudabbir, terus menerus, ya, itu dalam fi'il mudhari', terus menerus untuk mentadbir. Bila kita faham Allah terus mentadbir, kita tahu bahawa Allah tidak alpa terhadap apa yang berlaku kepada kita, apa yang berlaku kepada Iran, apa yang berlaku pada Palestin. Allah tidak alpa. Allah tidak biarkan, ataupun Allah tak tahu kot, kan? Allah tak updated kot. Bukan. Mengapa masih lagi Palestin tak menang? Allah ni tak nak bagi bantuan ke? Yudabbir, fi'il mudhari', continuous tense. Jadi Allah menguruskan urusan, ya, daripada langit ini, kerajaan Allah. Kemudian segala amalan kita ini akan dihantar, ya, setiap hari itu, dan timeline ataupun kiraan masanya berbezalah, ya, dengan timeline kita, tuan-tuan, kan. Sama kalau kita pergi ke mana? Kalau kita pergi ke Marikh ke bulan ke, masa berbeza. Ya, masa berbeza, pasal kadar masa ini berbeza. Sama juga orang yang yang berlari 100 meter Olimpik, menghargai 10 saat tak sama macam orang yang sedang duduk relax hujung minggu dengan orang yang sedang menunggu waktu berbuka puasa. 10 saat dia berbeza. Ya. Betapa relatifnya masa. Ini bercakap tentang relativity. Jadi di sini Allah nyatakan bahawa kadar masa untuk malaikat membawa amal kita ini adalah seperti 1000 tahun. Mimma ta'uddun. Jadi apa kepentingan kita mengetahui bahawa Allah itu kata 1000 tahun tersebut? Nak menceritakan bahawa kehidupan kita ini pendek ke panjang, tuan-tuan? Kalau kita hidup 60-70 tahun, pendek sangat. 70 tahun bandingkan 1000 tahun itu, maksudnya kita ni hidup kurang daripada sehari di sisi Allah. Di sisi Allah, ya. Jadi kalau kurang sehari, kalau ada yang kata saya ni dah tak tahan lah dengan ujian, tak sampai sehari kot. Begitu kan? Tak sampai sehari. Tapi tapi kita ni hidup dalam domain, dalam masa di bumi. Kita masih lagi tengok jam sekarang dekat-dekat pukul 10, nak tunggu pukul 11, pukul 12. Lamanya. Kerana apa jadi lama? Kerana apabila ianya avoid ataupun void daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lamalah, tuan-tuan. Kan macam kita tunggu, kan? Tuan-tuan mungkin pernah tunggu kat klinik ke apa ke, sambil tu scroll social media, tak perasan dah 2 jam. Kan? Ataupun kalau ada yang berzikir, baca Quran ke, dia tak perasan begitu, kan? Pasal apa? Dia sibuk dengan sesuatu yang dilaksanakan dalam masa tersebut. Apabila seseorang itu dia selalu mengingat kepada Allah, ayat nombor 4 tadi, hujungnya apa? Tatazakkarun, selalu ambil tazkirah, maka dia akan menghargai masa, dan dia tahu masa adalah aman. Panjang ke pendek? Pendek je, tuan-tuan. Pendeknya, anytime sahaja kita ni akan pergi. Kalau kita ada ujian paling dahsyat lah dalam hidup, sikit je lagi kita akan pergi. Kalau sengsara lah sangat, berbaloilah sengsara saya menghadap kepada Allah daripada saya menjeritnya, ataupun saya tak puas hati dengan manusia, tak puas hati dengan Allah. Begitu, kan? Dan ayat ini memujuk kepada Nabi, memujuk kepada kita. Allah akan terus uruskan, dan kemudian dia akan naik kepada Allah dalam kiraan tadi tu 1000 tahun itu. Jadi hidup kita pendek yang menyebabkan kita janganlah mempersiakan masa yang pendek tersebut. Allah tak bagi kita hidup sampai 1000 tahun, tuan-tuan. Tak bagi, kan? 1000 tahun. 1000 bulan pun Allah tak bagi. Tapi Allah bagi offer.
Kan? Allah bagi offer 1000 bulan itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah bagi offer 83 tahun lebih itu. Allah bagi tawaran kepada kita. Pasal kita mungkin ada banyak kesilapan dulu, bukan mungkin, pasti. Jadi Allah kata, okey, kalau ada di kalangan Bani Israel itu, dia berjuang 1000 bulan tuan-tuan, dengan pedang je, pedang saja, berjuang. Jadi para sahabat bertanya pada Nabi, macam mana kami nak dapat pahala begitu? Kami ni bukan hidup sampai, tak semestinya sampai 1000 bulan, 83 tahun ataupun 83 tahun, tapi dulu waktu kecil, waktu sembahyang tak berapa okey, Quran pun tak berapa okey, ini nak berjuang dengan pedang di medan perang 1000 bulan, maka hadiahnya ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, pada ayat nombor 5 ini kita bertemu dengan perkataan apa? Fi yaumin kana miqdaruh. Ya, miqdaruh itu maksudnya ditentukan kadarnya. Jadi semua yang berlaku dalam hidup ini ada ketentuan kadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, Allah itu Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah ni berkuasa dan Allah ini menentukan sesuatu. Dekat sini. Jadi bila Allah menentukan sesuatu, perlu tak kita ragui bahawa Allah akan tentukan sesuatu yang baik bila kita buat baik? Tak perlu kita ragu. Kadang-kadang ada orang cakap tak payahlah buat baik. Kalau kita buat baik nanti, kan, orang bijak kita. Pasal nanti je, ataupun kalau orang buat jahat, ataupun orang buat jahat dengan kita, kalau kita maafkan dia, nanti dia boleh lagi buat jahat dengan kita. Kan itu dia punya cara pandang, tuan-tuan, kan. Tapi bila datang Al-Quran ini, la raiba fi, tidak ada keraguan. Bila Allah cakap bahawa maafkan, apa yang berlaku bila maaf? Ada satu artikel menulis tentang maaf ini, dia apa, kalau orang buat salah dengan kita, tuan-tuan, dia macam letak sampah dalam rumah kita. Orang buat salah dengan kita, menyakitkan hati kita, dia letak sampah dekat rumah kita. Bila kita maafkan, apa jadi? Kita buang sampah tu. Kita buang sampah tu. Buang. Apa jadi pada hati kita? Rumah hati kita bersih. Tak ada bau busuk. Kan? Kalau kita tak buang, tak maafkan, apa jadi? Bila tengok sampah tu, ya Allah, busuknya. Kan? Kat sana ada duri pula tu. Macam mana nak jalan dalam rumah ni? Kan? Sofa tu ada pula tai kucingnya. Ya Allah, macam mana nak duduknya? Stres kita, sampai kita naik blood pressure ke, sampai kita jadi depressed lah dengan apa, duri, tai kucing, apa sebagainya. Tapi rupa-rupanya pasal kita tak buang sampah tersebut. Jadi orang yang memaafkan, dan kita pun belajar daripada nama Allah Al-Afwa. Sekarang kita tengah banyak berdoa begitu, kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, engkau maha pemaaf, ya Allah, menyukai kemaafan, ampunilah kami ataupun maafkanlah kami. Kalau orang itu dia dekat dengan Al-Afwa, tuan-tuan, sifat dia ialah dia suka memaafkan. Dan afwa tu maksudnya apa? Delete record, tuan-tuan, ya. Delete record. Ada yang kata bahawa Tuhan je yang boleh delete record, manusia ni susah. Kan? Allah suruh maafkan, Allah tak suruh kita lupakan. Jadi kalau katakan kita teringat-ingat, tak apa, tetapi kita kena cuba lagi maafkan, cuba lagi maaf. Pasal apa? Pasal kalau ada yang tanya berapa kali saya kena maafkan, sejauh mana kita perlukan kemaafan daripada Allah. Itu sebabnya kita baca doa tu pendek je, tapi kita baca berulang. Kalau kata baca sekali tak boleh ke? Satu hari, 10 hari terakhir ni kita baca satu hari satu, kan? 21 Ramadan baca sekali, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maghrib pada Ramadan ke-22, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh, tak ada masalah, tuan-tuan, kan? Tapi orang yang benar-benar inginkan, ada banyak tadi apa? Ada banyak sampah, dia buang sampah tu banyak kali. Ya. Dan orang yang ingin banyak kemaafan daripada Allah, dia minta banyak kali. Dia minta banyak kali. Sampai bila? Sampai dapat kemaafan. Gitu, kan? Dan macam mana kita nak tahu kita dapat kemaafan? Bila kita boleh memaafkan sesama manusia
maka itu tandanya kita ini ada kisah kan, kisah Nabi cakap nanti akan ada seorang masuk, dia ni ahli syurga. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu kan? Apa yang dia buat? Kawan sahabat pergilah duduk rumah dia, tengok tahajud ke apa ke, rupanya sebelum dia tidur dia dah memaafkan semua orang. Dia dah buang sampah dah. Kan, yang apa, perut ikan ke apa, perut ayam apa semua dia dah buang awal-awal dah. Jadi besok pagi dia, rumah dia amat wangi. Jadi ini adalah daripada ayat yang kelima. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ayat yang ke-6. Demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ada banyak asmaul husna dalam ayat tersebut. Yang pertama alim, ya, alimul ghaib, alimus syahadah, al-aziz, ar-rahim. Kita boleh ambil daripada ayat yang ke-6 ini, kita ambil Al-Aziz contohnya. Tapi sebelum bercakap tentang Al-Aziz, timbul perkataan alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang ghaib dan yang nyata. Yang ghaib dan yang nyata. Apa kesannya? Ini sudah tentu merujuk pada Al-Alim. Allah itu mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Jadi kalau Allah ghaibkan sesuatu maklumat, kita jangan cari maklumat. Itu sebabnya di dalam surah Al-Hujurat Allah cakap jangan cari intip kesalahan orang. Wala tajassasu. Wala tajassasu. Dosa besar tuan-tuan kan? Dosa besar. Jadi bila seseorang itu dia tak tahu sesuatu, dia pergi cari maklumat tersebut yang Allah tak suruh cari, itu dosa besar. Saya kalau boleh nak tahulah anak saya ni apa ke yang dia buat dengan telefon dia. Boleh tuan-tuan? Kita pergi godek telefon anak kita. Boleh? Tak boleh. Itu namanya mengintip. Kita dah bagi telefon, kita didik dia dengan amanah, dengan integriti, tentang takut pada Allah, datang program tadabbur apa sebagainya. Itu okey. Lepas tu kita serahkan pada dia kepada Allah. Tapi kalau mak ke ayah ke, macam ni telefon kamu tu, abang nak check sekarang. Itu namanya tajassasu. Sama je suami isteri pun tak boleh buat begitu. Anak pun. Pasal apa? Pasal itu adalah ruang privacy. Macam contoh je lah, abang nak tahu dalam hati kamu ni, kan, kamu ni jangan dikorek daripada hati ataupun daripada ruang-ruang privacy. Pasal apa? Pasal ia adalah dosa besar. Tapi kadang-kadang bagi orang, ini abah tau, abah ada hak, kan? Mana dia dapat hak tu? Padahal Allah dah cakap dalam surah Al-Hujurat, dan di sini Allah bercakap tentang Allah yang mengetahui ghaib dan syahadah, yang jelas, yang ghaib. Biarkan Allah yang tahu. Biarkan Allah yang tahu. Ya. Kesan bila kita serahkan kepada Allah, jadi kalau Allah nak bagi tahu pada kita, Allah bagi tahu. Jangan kita pula yang mengintip-ngintip, kecuali kalau kita polis lah. Kalau polis ke mahkamah ke, kena lah tuan-tuan kan, pasal tugas dia itu. Ya. Ya. Kalau tanya pada kawan dia, kalau bukan kerana nak menyelesaikan masalah, maka tak payah. Pasal dia bermula dalam surah Al-Hujurat itu, dia bermula dengan dhan, dengan prasangka. Prasangka itu akan bawa pada tajassus. Ya, dan di hujung ayat itu, kalau kita tengok, kalau tuan-tuan nak tengok, kita pergi pada surah yang ke surah Al-Hujurat, surah berapa? Surah 49, ayat yang ke 12, muka surat 517. Dekat hujung tu Allah cakap apa? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah pada Allah. Maksudnya siapa yang suka mengintip ini sebenarnya bertakwalah. Allah tegur tu. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Allah Maha Penyayang. Maksudnya apa? Sila bertaubat sekarang. Sila bertaubat. Sebelum tu prasangka. Ya, prasangka kita cakap, orang ni mungkin dia ni nak buat jahat kot. Dia ni macam ni kan. Kena bertaubat. Taubat tuan-tuan ya. Bukannya sekadar astaghfirullahalazim, tak. Pasal bila taubat, ya, itu tandanya perkara itu amat besar kesan dahsyat di dalam kehidupan. Baik. Jadi kita kembali pada seterusnya, barulah Al-Azizur Rahim, Allah yang Maha Perkasa, ya.
Kekuasaannya tidak dapat dikalahkan. Ar-Rahim, rahmatnya meliputi makhluk walaupun dia maha perkasa. Allah ni perkasa, macam surah Yasin kan, Tanzilal Azizir Rahim, kat sini pun Al-Azizir Rahim. Allah perkasa. Allah boleh azab sesiapa saja di kalangan kita yang lawan kepada, yang tidak merendah diri, ayat nombor 1. Nombor 2, meragui kepada Al-Quran. Nombor 3, tidak mencari kebenaran. Nombor 4, tidak mengaitkan dengan Allah pada setiap masa. Dan pada ayat nombor 5 tadi kita belajar tentang Allah mentadbir, ya, kita kena gunakan masa pendek kita. Allah boleh Al-Aziz terus azab kita saja, tapi alhamdulillah kita ada Ar-Rahim. Allah ini maha penyayang. Allah bagi peluang kepada kita. Allah beri peluang kepada kita. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dialah, ya, siapakah Allah yang mengetahui dia, yang memperindahkan segala sesuatu yang dia ciptakan. Ahsana kulla syai' khalaqah, dan yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Kita dah berkenalan pada ayat nombor 4, Allah menciptakan, Allah mentadbir, ayat nombor 5. Kemudian Allah mengetahui ghaib dan syahadah. Maka Allah mulakan dahulu dengan penerangan tentang syahadah. Syahadah tu benda yang nampak, ya. Syahadah bagi Allah, tuan-tuan, tak sama macam syahadah kita. Kita tak nampak 7 petala langit, Allah nampak, ya. Jadi syahadah Allah itu dia luas. Jadi kalau yang seluas-luas pun syahadah, yang ghaib tu macam mana pula? Gitu kan. Jadi bila kita melihat kepada ayat yang ke-7 itu, Allah ceritakan tentang sifat kita ini ada elemen syahadah, fizikal yang nampak, iaitu apa? Diciptakan daripada tin, daripada tanah. Daripada tanah. Jadi kita ambil ringkas saja kat situ kerana kita nak pair upkan dengan ayat nombor 8 dan 9. Masih lagi cerita pasal fizikal. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan kemudian dia menjadikan keturunannya daripada air yang hina. Maksudnya Nabi Adam daripada tanah, tin, dan keturunannya itu, thumma itu maksudnya cucu cicit Nabi Adam, dijadikan daripada mimma immahin, daripada air yang hina, merujuk kepada sperma. Allah bawakan perkara tersebut untuk kembali balik nombor 1, kan, bahawa kita ni tak ada apa-apa. Kita ni amat lemah. Bukan sekadar lemah, hina yang amat. Mengapa kena sombong kepada Al-Quran? Mengapa kena sombong kepada kebenaran, ayat 3? Mengapa kena sombong kepada Allah? Mengapa kena sombong kepada pentadbiran Allah? Mengapa sombong menggunakan masa yang dipinjamkan Allah? Mengapa sombong? Lebih gitu, ya. Ayat nombor 8. Ayat nombor 9. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian, ya, kemudian bila dah diciptakan daripada air mani tadi, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya, ya. Bila bercakap tentang ditiupkan roh, itu merujuk pada 4 bulan berapa hari itu ditiupkan roh. Awalnya fizikal dia, ya, bila jadi sel menjadi penduaan banyak tu, meiosis, mitosis, apa semua dalam biologi tersebut, dan akhirnya menjadilah manusia, tak ada nyawa lagi. Tapi selepas satu masa ditiupkan roh. Ditiupkan roh. Jadi roh ini adalah syahadah ke ghaib, tuan-tuan? Ghaib. Ya, ghaib. Jadi dia ada amrus syahadah. Amrul syahadah ni formula syahadah, dan amrul ghaib, urusan ataupun formula al-ghaib. Amrul syahadah contohnya apa? Fizikal tubuh badan kita, lapar bagi makan, haus bagi air. Itu amrul syahadah. Amrul syahadah, urusan ataupun formula alam syahadah. Itu memang kita, ya, kita berbuka itu kerana ada syahadah kita. Ruang fizikal kita memerlukan air, memerlukan makanan. Tetapi bila Allah kata bahawa kita ini diciptakan daripada apa? Daripada roh juga, dimasukkan, ditiupkan roh. Maksudnya roh juga ada amrul ghaib.
Amrul ghaib itu maksudnya apa? Dia ada makanan ghaib, iaitu roh. Makanannya apa? Zikir, tatadzakkarun pada ayat nombor 4. Pada ayat nombor 3 tadi diberikan kebenaran. Ayat nombor 2 kitab. Ayat nombor 1 makanannya ialah menghambakan diri pada Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau kita puasan dia macam balik kan, dia review balik semula. Jadi apabila seseorang itu dia bagi makan cukup, ya, bagi makan cukup, untuk anak dia cukup, apa sebagainya, tetapi kalau anak dan keluarganya tidak diberi makanan roh, tidak diberikan kehambaan, tidak diberikan Quran, tidak diberikan kebenaran, tidak diberikan panduan hidayah, diberikan Tuhan, maka apa jadi? Yang laparnya siapa? Roh. Yang kenyangnya fizikal. Badan okey, sihat je, tapi jiwa kontang daripada Tuhan. Bila kontang daripada Tuhan, kalau siapa yang tengok World Quran Hour baru ni, saya ada share dengan ambassador, kan? Satu perkataan yang dia orang kena belajar, Tuhan ataupun God, Allah dalam bahasa Melayu Tuhan. Tapi kalau tak diisi hati ini dengan Tuhan, flipkan Tuhan tu, dia akan isi dengan apa? Tuhan. Tuan-tuan terbalikkan jadi apa? Jadi hantu. Pemimpin-pemimpin atas, sampailah kita, kalau kita tak isi dengan Tuhan, 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 semua ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi kita dah belajar. Kalau tak diisi dengan Tuhan, tuan-tuan, memang hidup kita ni akan dipenuhi dengan hantu dalam hati kita. Keluar perkataan-perkataan yang dan perkara ini real. Kerana apa? Kerana kita ada amrul syahadah dan juga amrul ghaib. Urusan ataupun formula syahadah kita kena uruskan, makan, minum, pakai, apa sebagainya. Tetapi urusan ghaib ini, kalau katakan mak ayah tak pandai nak uruskan ke, kena hantar ke kelas ke, belajar, cari. Tetapi perkara itu kena enforce. Kena diusahakan. Baik. Kemudian Allah cakap di dalam ayat yang ke-9, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, dia ciptakan, dia jadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati sedikit yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Jadi deria yang dinyatakan di sini ialah pendengaran. Mula dengan pendengaran dulu. Mengapa? Kerana pendengaran inilah tempat masuk pelbagai sumber yang akan memberi kesan kepada fuad. Fuad adalah singular pada afidah. Hati, lapisan nombor 3. Nombor 1 sadar, nombor 2 qalb, nombor 3 fuad. Pluralnya adalah afidah. Dan afidah ini adalah tempat perasaan, tuan. Ya, nak sedih, nak marah, nak bersemangat, tak bersemangat, nak tengking orang, apa sebagainya, itu semuanya adalah daripada afidah. Jadi hati kita yang lapisan nombor 3 perasaan itu, dia bergantung kepada apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Yang kita dengar, kita bercakap dengan orang, kita dengar tazkirah ke, kita dengar orang berkosip ke, itu memberi kesan kepada fuad. Apa yang kita baca, ya, apa yang kita baca dekat internet ke, artikel ke, orang gosip ke, orang apa sebagainya, orang fitnah ke, tak fitnah ke, kalau ianya tidak disaring dengan cara yang terbaik, iaitu Al-Quran pada ayat nombor 1, nombor 2 tadi, maka kesannya apa, tuan-tuan? Hati lapisan nombor 3 itu akan rosak. Dan bila rosak, apa jadi? Dia tidak bersyukur. Komplain yang amat, komplain kan? Pada kerajaan pun salah, yang sana pun salah, ahli keluarga salah, ustaz salah, AJK masjid salah. Siapa yang betul? Dia tak cakap dia betul. Tetapi nak tahu orang tu dia cakap dia betul, ialah setiap ayat dia ataupun pernyataan dia tu, dia akan cakap sepatutnya zalim ini, awak, saya kena. Yang tu kita tahu dah bahawa ini adalah orang yang ada masalah. Salah. Pasal perkataannya lawan pada syukur adalah kufur, bukan kafir. Kafir tu dah memang ekstrim keluar agama. Ini orang Islam je. Orang Islam. Dia kalau dekat internet tu, ya, kalau katakan ibu-ibu golongan wanita tulis apa? Suami saya bagi nafkah tak cukup. Contohnya kan. Tak cukup. Apa maksud tak cukup? Asas nafkah, ya, ini sekadar ulangan je lah, tuan-tuan, ya, nak pastikan kefahaman ni sama, mengikut kepada wahyu kan. Nafkah tu makan, minum, pakai.
Makan, minum, pakai. Makan, minum, ini satulah, pakai dan juga tempat tinggal. Basic je. Basic. Dia bukannya kena makan setiap hari steak. Kan? Pakai mestilah sutera daripada Dubai. Ataupun rumah mesti ada lift. Asalkan tak ada hujan masuk rumah tu, kira okey lah. Sewa tak sewa tak ada masalah. Kan? Tapi ada yang bila tidak menggunakan panduan daripada wahyu lah. Kita dah bincang daripada awal tadi kan. Bila tidak bincang daripada wahyu, tidak kaitkan dengan Allah, jadi dia kata dia guna pada nafkah. Tapi istilahnya itu menggunakan hawa nafsu, bukannya wahyu. Jadi dia kata sepatutnya suami saya ni bagi saya 5,000 sebulan. Itu bukan nafkah. Duit kocek itu bukan nafkah. Itu ihsan daripada suami nak bagi RM1 ke, RM3 ke, RM1,000 ke, RM5,000 ke, tak wajib. Tak wajib. Tapi kalau kita tengok discussion dalam tu, saya nak beli emas kan, sekarang emas turun, oh ya ada pula. Ya. Betapa kalau Nabi itu datang untuk memberi peringatan zaman dulu tuan-tuan ya, agar mendapat yahtadun ayat ketiga, sama je zaman sekarang. Quran itu perlu dibawakan kepada masyarakat. Islam ni orang Islam. Kita tak cakap orang bukan Islam ya, ni orang Islam. Dan kesannya apa? Kesan bila mereka tak faham itu, hidup merana lah dalam sebuah rumah tangga. Pasal si suami aku cari, mana cukup RM1,000, cari, mana cukup RM2,000, cari, tak cukup lah. Pasal definisi syukur itu tidak masuk ke dalam diri, dan rupa-rupanya apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, yang kita baca tuan-tuan, memainkan peranan. Dia akan memberi makanan yang sepatutnya pada ruh dan juga kepada fizikal kita yang kita bincang tadi. Amrul syahadah dan juga amrul ghaib itu kita faham lari serentak. Kalau tidak amrul syahadah je, cara nak makan, cara nak sihat, nak dekor, apa lagi, labuci untuk hari raya, apa lagi, beg tangan, kuih, muih, itu semua amrul syahadah. Betul, tak ada masalah, boleh je nak belajar, nak buat apa sebagainya kan. Tetapi kalau amrul ghaib itu tidak diberikan penekanan tuan-tuan, lapar, apa jadi? Tak pernah cukup apa yang ada pada syahadah itu. Tak pernah cukup. Dia lapar. Jadi dia tak dapat definekan kat mana limit dia. Padahal masa dah pendek. Nak cari lagi ke? Kan? Kalau curtain itu mesti kena tukar pada setiap raya, contohlah kan. Tak salah tuan-tuan ya, tak salah. Ya. Tetapi kalau jadi isu pasal curtain ke, pasal sofa ke, pasal kuih raya ke, sebenarnya itu kerana roh itu tengah lapar. Tidak diberikan input pada pendengaran dan penglihatan yang menyebabkan hati itu sejahtera. Baik. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ada perkataan kafirun kat sini. Tadi syukur. Jadi kalau kita nak tahu orang itu tidak bersyukur tuan-tuan, akhirnya dia menidakkan pertemuan dengan Allah. Dia asyik nak bincang amrul syahadah je. Macam mana kita nak update dekor, renovate, macam mana nak itu ini, yang sini saja. Bukan persediaan nak jumpa Tuhan. Ya, dia tak menghargai. Kafirun itu maksudnya tidak menghargai pertemuan dengan Tuhan. Dia menghargai pertemuan dengan manusia. Nanti orang cakap apa rumah kita, nanti orang cakap apa tentang duit kita, simpanan saya, emas saya, apa sebagainya. Itu bukan bekalan nak pergi jumpa Tuhan. Yang ini memang dominan di peringkat orang kafir tuan-tuan ya. Tetapi bila ayat ini sampai kepada kita, ia adalah sebagai satu peringatan daripada Allah untuk kita ya, bahawa sebenarnya kalau mereka mempersoalkan, adakah kita ni akan jadi ciptaan baru bila kita ni dah lenyap, bila kita dah hancur? Mereka mempersoalkan ini padahal Allah dah cakap pada ayat yang keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta daripada kosong jadi kita. Kalau kita mati tinggal belulang apa sebagainya, mudah nak reconstruct balik. Benda dah ada. Jadi apa signifikan perkara nombor 10 ini tuan-tuan? Signifikannya ialah betapa dengan masa yang terhad kita kena buat persediaan untuk bertemu Tuhan.
Dan orang yang buat pertemuan, nak buat persediaan ini, dia punya sifat dia ialah dia suka bersyukur. Suka bersyukur. Apa yang ada, alhamdulillah, kan? Apa yang Allah cakap dalam Quran, alhamdulillah saya ikut. Dulu mungkin saya tak faham, saya tak ikut. Alif Lam Mim, saya tak nak sombong. Pasal dia tahu bahawa merendah diri itu pun sebagai satu bekalan bertemu Tuhan. Merendah diri, tuan-tuan. Merendah diri kan, kalau dia dalam surah Al-Mu'minun itu, orang yang memberi derma itu, dia rasa musyfiqun. Dalam surah Al-Mu'minun, dia beri derma, dia rasa takut Allah tak terima derma dia. Sampai tahap begitu sekali orang yang beriman. Dia bagi tapi dia takut. Bukan dia bagi, wah ni saya bagi ni, saya nak bagi bantuan pada awak, tak. Pasal apa? Pasal rupanya orang-orang ini yang harapnya kita lah, tuan-tuan ya. Kerana dia nak jumpa Tuhan. Tuhan standard dia tinggi, mesti buat kerana Tuhan, kerana Allah. Jadi derma, buat solat, iktikaf, ya Allah, harapnya kau terimalah ya Allah. Harapnya ianya ikhlas kepadamu saja ya Allah. Jangan sampai ada rasa ujub ataupun rasa sum'ah, rasa nak dengar-dengarkan. Apatah lagi kita takbur, sombong pula, saya ni dah buat baik, awak tu siapa? Kan? Awak iktikaf berapa jam? Awak khatam berapa juzuk? Jangan ditanya begitu, tuan. Jangan bertanya untuk merendahkan. Kalau tanya sekadar tak bertanya tu tak apalah, kan? Tapi tak ada manfaat pun. Dia 8 jam iktikaf pun, apa kesannya pada kita, kan? Kita nak jumpa Tuhan, tak tanya pun pasal dia. Tapi kalau kita nak galakkan, jom kita iktikaf, jom dengan tadabbur, okeylah. Ya. Pasal tanya itu bagi dia ialah, kalau rasanya cakap kurang, ini bapa mertua, maksud contohlah, kan? Kalau cakap lebih, nanti macam mana? Dia dah mula dah adjust. Dalam hidup kita ni, kalau nak tanya soalan ke apa ke, tengok soalan itu boleh membawa kebaikan ke, ataupun kalau tak, falyasum, ya, senyap saja. Jadi tuan-tuan, kita sudah mendalami 10 ayat. Kita berehat sebentar, ya, selama berapa minit? 2-3 minit, insyaAllah. 5 minit lah, 5 minit, ya, siapa-siapa nak tanya, kita rehat dulu. Kita rehat dulu 5 minit, pukul 10.15 kita masuk. Nanti boleh bawakan soalan insyaAllah.